Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So hari ni aku nak bawa korang makan di Pop. Okay, salah satu kedai yang aku suka juga makan dan lepak kat sini. So jom. So hari ni aku ada golden salted egg butter chicken untuk aku, and then salted egg buttermilk chicken, super cheesy macaroni dan juga ayam gepuk dia. So first kita nak try dia punya air lemonade yang datang sekali dengan set dia. So agak berbaloi, harga RM13 dapat air sekali. Harga lemonade, harga pula, rasa lemonade dia pada aku just nice, very balance antara dia punya rasa masam dan manis tu. So okay lah, very refreshing. Okay, so now it's a moment of truth untuk kita rasa golden salted egg butter chicken. And I would say rasa dia lebih ke arah masakan Melayu, to be honest. Yes, dia rasa macam a good blend of lemak manis, masak lemak and juga masak butter. Cuma dia just miss the taste of milk tu lah. So basically aku rasa dia untuk golden salted egg ni, dia gantikan satu bahan lain dengan susu tu. So that's why dia bukan buttermilk, dia panggil butter je. So memang boleh rasa macam lebih ke arah rasa autentik masakan Melayu lah, golden salted egg ni. While untuk rasa buttermilk chicken, so ini aku ambil buttermilk chicken, rasa dia macam buttermilk chicken yang kau selalu makan tu lah. So itu beza dia sebenarnya. So aku rasa dia beza kat susu tu lah, the presence of milk. While sekarang aku nak try super cheesy macaroni. Kalau kau tengok ni pun boleh nampak betapa cheesy-nya dia sampai boleh buat cheese pool. Okay, and I would say rasa dia tu sangat-sangat cheesy and sangat-sangat creamy. Boleh kata kalau nak makan satu pinggan ni agak muak lah sebenarnya. So memang yang ni pun aku tak mampu nak habiskan, dan anak-anak aku pun tak mampu nak habiskan. Kira aku makan twice. Kira aku kena makan 2 kali untuk habiskan. Tapi cuma if I want to add on, dia punya macaroni tu dia jadi agak lembik sikit lah, sebab maybe terlampau cheesy and creamy kan. So yeah, maybe kalau nak improve part tu lah. And this is dia punya ayam gepuk, and I would say ayam dia juicy. Ayam dia juicy and dia punya sambal not bad, agak pedas. So I would say menepati cita rasa orang yang suka makan ayam gepuk. Cuma tak sehebat ayam gepuk, Pak Gembus apa semua, tak adalah. Tapi untuk tempat yang jual benda-benda yang creamy, aku rasa dia berjaya lah buat. By the way, kalau korang dine in, korang boleh refill nasi and sambal free. Okay guys, so untuk Pop ni I would say it's very special sebab style kedai ni adalah style fast food, tapi dia punya menu tu bukan fast food. Menu yang mengenyangkan. Mostly nasi dan dengan lauk-lauk macam tu lah, lauk-lauk yang lebih westernish lah kan. Tapi ada juga macam ayam gepuk, ada ayam kicap, macam-macam lagi. So pada aku very special sebab dia infusekan konsep fast food dengan makanan yang berat. So and apa yang special dengan Pop ni sebab dia selalu buat promo. So aku sangat-sangat suka lah makan kat Pop ni sebenarnya. And lebih menyenangkan, dia buat set sekali dengan air. So yeah, I would say Pop is one of my top favourite jugalah franchise makanan kan. So yeah, I would give a rating of 8.5 out of 10 untuk Pop. So korang should go and try lah. Okay, nak pula sekarang dia orang dah buat boleh free tambah nasi, free tambah sambal. It's a bargain lah actually. So korang should pergi try. So itu saja, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.